Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dari channel saya. Hari ini hari Rabu 8 hari bulan Khamis. Jumaat 10 bulan tak? Anis adalah Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat tu 10 bulan ajalah, betul hari ni Rabu 8 hari bulan April 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Syawal lah, masih 19 Syawal sebab belum masuk maghrib lagi, 10 minit lagi masuk maghrib lah. Sebab sekarang ni dah pukul 7.8 minit. Jadi 7.18 tu barulah masuk berubah tarikh masuk maghrib. Maknanya petang lagi lah. Sekarang 8 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya keluar pergi ke rumah Pak Suh tu, tengok besi bagai tu. Tak ada nak jual lah. Pak Gigun ni lah, harta tengok tak situ. Lepas tu pusing tu singgah kedai Fikri. Kau nak ni singgah kedai Fikri minum-minum teh. Dan balik masuk atau maghrib tu saya terus balik ke rumah untuk sembahyang maghrib di rumah. Lepas tu dah selesai sembahyang maghrib tu, hampir masuk waktu isyak tu, saya siap-siap terus pergi sembahyang isyak di masjid Kampung Pada Buah. Ada jamuan raya lah. Lepas ada kuliah maghrib tu ada jamuan raya. Malam ni ada semalam lagi untuk kuliah tu. Malam ni ada semalam lagi. Malam start tu ada mari. Maknanya start berkuliah lah. Malam tadi, malam tadi. Bulan kemarin, malam kemarin. Malam tadi lah, malam kemarin. Malam ni pun ada sekali lagi, seperti biasalah, aktiviti kembali seperti aktiviti biasa. Kalau ustaz tu tak sibuk, ada kuliah lah malam ni. Kuliah maghrib malam ni lah. Okay, lepas pada selesai kuliah maghrib tu, saya singgah kedai Fikri pula sekali lagi. Untuk minum malam seperti biasalah. Lepas tu, saya balik pada pukul 11.40. Awal sikit balik dah. Tidur pagi awal jugalah, dalam pukul 12.40 gitu. Bangun awal juga. Bangun mula-mula tu dalam pukul 5 penat bangun tu. Lepas tu sedar mula-mula. Lepas tu sambung tidur balik. Pukul 6.50 pula baru bangun semula pula. Untuk mandi-mandi sembahyang subuh, kemudian makan sarapan. Lepas tu dah sempat main TikTok apa semua, edit video, main TikTok, buka tengok kuliah Ayah Mai. Macam sekali lah kuliah duha dia tu. Lepas tu kawan-kawan ni cenderung gitu. Ngatuk kawan cenderung tu sedar balik tu. Tamat dah live dia. Dah pukul 9.30 tu. Lepas tu saya pun offline tidur. Bangun pada pukul 12.14 mula tu sedar. Lepas tu sambung tidur balik. 12.46 sedar pula. Lepas tu edit video. Pukul 3 petang rehat sekejap sembahyang Zuhur. Lepas tu balik edit lepas tu lepas selesai edit video tu duduk download video dari Facebook. Pukul 6.50 saat ni baru sembahyang asar. Lepas tu bila sembahyang asar tu relax kejap. Ni pukul 7.8 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.